The following data displays the exam marks for 12 students in class A. Okay, so ini dia punya markah-markahnya untuk 12 student. So yang ni bilangannya ada 12. Okay, markahnya berbeza. Okay, find question Roman 1, the mean marks and Roman 2, median marks. Okay, yang ni 3 markah, yang ni 2 markah. So markah penuh dia 5. Okay, so macam mana cara kita nak solve soalan yang ni? Okay, mula-mula yang ni under topik apa? Yang ni under topik basic statistics. So yang ni dalam bentuk ungroup data. Okay, sebab data dia tak bagi bentuk table. Okay, so macam mana cara nak cari mean untuk ungroup data? Okay, so mean ni kalau bahasa biasa maksudnya adalah purata. So macam nak cari purata? Okay, caranya adalah, okay, mula-mula kita kena totalkan ke semua data ni. Totalkan semua. Tekan calculator. So dapatlah jawapan 962. Okay, lepas dah totalkan semua, kita kena bahagikan total tadi tu dengan bilangan student. Bilangan student adalah 12. Okay, so kita akan dapat mean equals to 962 over 12. Okay, tekan calculator dapatlah 80.17. Okay, maksudnya dalam kesemua markah untuk 12 student ni, purata markahnya adalah 80.17. Okay. Alright, and then question number Roman 2, kita nak cari median. Okay, median marks. Okay, macam mana cara nak cari median? Dari data yang ni, kita perlu rearrange dulu. Okay, untuk dalam bentuk ascending order, maksudnya menaik. Okay, so start daripada markah yang paling rendah. So 59, 65, sampailah paling tinggi 97. Okay, untuk double check, kira cukup tak 12? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Okay, median ni bahasa biasa kita adalah yang di tengah-tengah. Okay, middle. Okay, oleh sebab bilangannya adalah 12 genap. Okay, jadi yang tengah-tengahnya akan ada 2. Okay, kalau genap, yang tengah-tengahnya ada 2. Okay. Okay, kenapa yang ni tengah-tengah? Sebab belah kiri kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Belah kanan pun kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, tengah-tengahnya ada 2. So, kalau genap, okay, 12 ni genap. So, tengah-tengahnya kita akan dapat 2 nilai. So, 2 nilai ni untuk cari nilai median yang di tengah-tengah, caranya adalah median equals to, ambilkan 2 nilai yang di tengah-tengah ni, 81 plus 83, and then you kena bahagikan dengan 2. So, dapatlah jawapannya 82. Okay, bermaksud markah yang di tengah-tengah nilainya adalah 82. Okay. Yang ni markah dia 2. Senang je kan? Yang ni tadi markah dia 3. Okay.